6.4 identiti asas. Okey, untuk saya, kalau saya nak ajar chapter trigonometry, so saya bukan ajar yang 6.1, 4.2, 6.3. Saya biasa terus masuk yang 6.4 dulu. So, kita ada 3 identiti asas, iaitu sin square jar cos square sama dengan 1, sin square tanpa cos square sama dengan 1, dan 1 tambah tangent square sama dengan secant square, 1 tambah cotangent square sama dengan cosecant square. Okey, so untuk 3 identiti ini, okey, identiti asas ini, bagaimana kita dapat. Okey, so di tingkatan 3, bab 5, trigonometry, kita ada tuakaso. So, tuakaso. Apa itu tuakaso? Tuakaso itu ialah kalau saya ada tangent theta ialah O per A, cos theta A per H, sin theta O per H. So, di sini saya ada satu segitiga tegak sudut tirus. So, opposite sudut tegak ini ialah H, sini ialah O, dan sini ialah A. Opposite theta O. Opposite 90 darjah H. Di antara 90 darjah dengan theta itu A. Adjacent. So, di tingkatan 1 bab 13, Pythagoras Theorem, okey, kita ada H square sama dengan O square tambah dengan A square. Okey, H square sama dengan O square tambah A square. Okey, so di sini semua bahagi dengan H square. Dia akan dapat 1 sama dengan O per H punya square tambah A per H punya square. O per A itu sin. Lepas tu A per H itu cos. Okey, so di sini kita dapatlah sin square theta tambah cos square theta sama dengan 1. Dalam chapter ini saya akan guna English punya sin cos dengan tangent lah. Saya tak akan guna KOS, secant. Ini pun saya guna secant theta. Secant theta ialah 1 per cos theta. Lepas itu kita ada cosecant theta ialah 1 per sin theta. Cotangent theta ialah 1 per tangent theta. Okey, bagaimana saya ajar saya punya pelajar hafal ialah yang ada core punya lepas 1 per tak ada core. Tak ada core punya lepas 1 per ada core. 1 per cos secant, 1 per sin cosecant, 1 per tangent cotangent. So ada core jadi tak ada core. Tak ada core jadi ada core. Okey. So yang semua ini sangat penting kita kena hafal. Okey. Dan di sini kita tahu bahawa tangent theta itu ialah sin theta per cos theta. Okey, dan cotangent theta itu dia adalah 1 per tangent. Dia terbaliklah yang ini cos theta per sin theta. So, dalam satu soalan kita nampak ada sin dengan cos, biasanya kita akan gunakan tangent. Okay, ada sin cos, tangent cotangent. Okay. Okay, so semua ini, semua hubungan ini kita tahu. Kita boleh dapat yang 1 tambah tangent square sama dengan secant square dan 1 tambah cotangent square sama dengan cosecant square. Okay, so untuk 3 hubungan ini, biasanya saya akan tulis macam ni. Sin square tambah cos square sama dengan 1. 1 tambah tangent square sama dengan secant square. 1 tambah cotangent square sama dengan cosecant square. Okay, so sin square tambah cos square sama dengan 1. 1 tambah tangent square sama dengan secant square. So, 1 tambah cotangent square sama dengan cosecant square. So, yang ini tangent dengan secant tak ada core. So, yang ini ada core, ada core. Dengan dia adalah tangent tambah 1 dengan tangent square, cotangent square tambah 1. So, yang dua hubungan ini bagaimana kita dapat? Ialah kita ada sin square theta tambah cos square theta sama dengan 1. Okay. So, untuk
Untuk yang ini, semua saya bahagi dengan cos square theta. Okey, semua bahagi dengan cos square theta. Ataupun semua saya bahagi dengan sin square theta. Okey. Dan sin per cos itu, dia akan jadi tangent square theta. Sin per cos itu tangent lah. Tambah dengan 1, sama dengan 1 per cos itu ialah secant square theta. Okey, sin square per sin square 1, cos per sin itu ialah cotangent. Cotangent square theta. Okey, 1 per sin itu ialah cosecant square theta. Okey, so di sini kita ada tangent ialah sin per cos. So sin per cos jadi tangent. Cotangent itu ialah cos per sin. So cos per sin itu cotangent. So kita ada 1 per cos itu ialah secant. Secant ialah 1 per cos. Lepas itu 1 per sin itu ialah cosecant. So 1 per sin itu ialah cosecant. Okay, so ini ialah apa yang kita kena hafal. Iaitu sin square tambah cos square 1, 1 tambah tangent square, secant square, 1 tambah cotangent square, cosecant square. So secant ialah 1 per cos, cosecant 1 per sin, cotangent 1 per tangent, tangent sin per cos, cotangent cos per sin. Ini ialah apa yang kita kena hafal. Okay.